kita tidak selama-lamanya terlekat dalam operation punya track. Kita nak doktor slow-slow work on the business, practice for the sake of practice sebagai fardu kifayah, tetapi this is now is a business lah, and so you kena spend lebih masa untuk work on the business. So itu antara inisiatif di bawah operation lah, operation macam mana nak bina. So seterusnya kepada ECX. So kita cakap success factor kita adalah servis yang terbaik, and servis success factor yang kedua adalah servis. Jadi that's why kita letak juga specific quadrant dalam 20 growth initiative ni adalah ECX. Ada 4 inisiatif yang kita boleh buat di bawah ECX. Macam mana kita nak bagi the best experience kepada patient kita daripada sebelum dia datang ke klinik. ECX itu adalah exquisite customer experience. Kita pendek lah, exquisite customer experience. CX tu customer experience. So macam mana kita nak bagi the best experience kepada patient kita, and daripada awal sebelum datang ke klinik, before sale, macam mana kita jawab call, script kita jawab call, macam mana kita train staff kita tak jawab call. Saya pernah jumpa ada CA ni yang cut call macam gangster. So macam mana jawab call, macam mana jawab message, macam mana follow up untuk confirmation datang appointment. Bila dah datang klinik, macam mana dia greeting, dia berdiri ke tak daripada kaunter tu, ataupun main phone, patient kena check kat belakang kaunter, oh ada staff rupanya, so kena greeting, macam mana nak greeting, kita buat training kepada staff ke tak, macam mana kita buat training kepada staff tu, ada role play ke tak, ataupun just cakap guys kena greet patient lepas tu dah macam tu je. You tak bagi dia training, you tak bagi dia SOP, you tak bagi dia support, and tak ada monitoring, and lepas tu you pelik kenapa tak berjalan inisiatif tu. So macam mana greeting, macam mana you nak panggil nama patient, macam mana you nak address patient, itu antara inisiatif di bawah exquisite customer experience. Dan yang terakhir, macam mana kita minta feedback dan kita farewell dia, dan bila dia balik macam mana kita follow up call ataupun follow up message dia, and after service punya initiative. So ini di bawah ECX, kita nak enhance the success factor of service tu supaya patient datang berkali-kali. Dan yang terakhir adalah education ataupun people development. Macam saya cakap, the red dot dan juga A team kena grow. Kalau kita nak grow business kita kena grow people dalam business kita. People yang paling utama dalam business kita adalah kita sendirilah, business owner, founder, the red dot. Kalau kita nak grow business kita sendiri kena grow. Dan of course dalam masa yang sama kita kena growkan team kita supaya mereka boleh growkan company. Mereka ni lah yang nak bagi the best service kepada patient kita. Mereka ni lah yang nak menjalankan aktiviti bisnes kita. So kita kena growkan mereka. So ada initiative training, maybe CME secara berkala kepada team, and so itu adalah antara inisiatif di bawah people development. Jadi di skuadron 4 ni sebenarnya kita cover balik kepada 5 success factor tu. Kita nak enhance 5 success factor tu, dan kita nampak klinik-klinik yang berjaya ni mereka buat perkara-perkara ni. Mereka buat perkara-perkara ni, dan di situlah kita cuba formulatekan dan kita kongsikan dengan growth partner kita supaya success rate kita lebih tinggi lah. Kita macam saya cakap, kita ada perancangan yang lebih baik, kita boleh cuba dapatkan result yang lebih baik.